Saya pernah dengar seorang penceramah memberitahu solat dan puasa yang ditinggalkan oleh orang tua kita yang telah mati boleh ganti dengan cara begini. Anak-anak ganti dan qada. Yang kedua, upah orang lain qada. Betul atau tidak? Tak betul. Yang betulnya begini. Bila kita ni hidup, memanglah boleh buat. Tapi kalau mati, dah tak boleh buat. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Allah kata tidak ada seseorang itu boleh buat melainkan ketika dia masih hidup. Kalau dah mati tak boleh. Ada amalan yang ditinggalkan boleh dilakukan oleh orang hidup selepas mati. Dan ada amalan yang boleh ditolong buat sebelum mati. Hak tu yang kita kena belajar satu demi satu. Bukan sama belaka. Kalau ditanya masalah ni, puasa dan semayang. Ada pun semayang, maka kalau lagi mayat itu masih hidup, tak ada orang boleh qada. Tak boleh. Faham lagi? Dia hidup, dia suruh orang qada. Tak boleh. Sama ada percuma, tabarrak atau dengan upah. Tak sah. Dia kena semayang. Sehat cara sehat, sakit cara sakit. Tak boleh orang kaya ambil PT sejuta, upah budak-budak mayang. Untuk mayang aku 15 tahun, aku nak relax dulu 15 tahun. Tak boleh. Tak apa, jadi senanglah orang kaya. Okey. Tu bila? Ketika hidup. Dan bila dia telah mati, jumhur ulama tak boleh juga orang lain tolong qada. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Pendapat yang rajih. Adapun pendapat yang dhaif, satu dalam mazhab Hanafi, satu dalam mazhab Syafi'i, boleh anak-anak tolong semayangkan. Semayang hadiah. Lagi. Dah? Tak. Tapi pendapat yang kuat yang dipatuakan tak boleh. Ayah kita mati ada tinggal 10 rakaat contoh, 10 kali sembahyang subuh, tak boleh buat. Itu pendapat yang paling kuat Pak mazhab. Okey. Kata Dr. Wahbah Zuhaili, caranya ialah kita semayang lepas semayang fardu pamayang sunat, kita hadiahkan pahala semayang itu kepada kedua bapa kita yang telah mati. Mudah-mudahan bertambah amalnya dalam suratan amalan mereka di akhirat nanti. Itu ada. Okey? Itu bab semayang. Okey. Ada pun puasa. Puasa ni selagi orang itu hidup, tak boleh orang lain tolong puasa. Sama macam semayang. Tetapi bila mati,